Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk hari ni saya nak pergi buat pemasangan Starlink dekat salah satu tempat ni. Kalau diikutkan dalam gambar yang dibagi dekat saya, tempat macam timbang sawit lah ataupun rem sawit. So saya dalam perjalanan ni dah nak sampai. Kejap lagi kita sampai, kita tengoklah kawasan situ macam mana. Sebelum ni macam sekarang ni lah. Sekarang ni diorang ada guna modem wifi yang berslotkan SIM card, tapi sekadar boleh diguna pakai lah. Saya tak pastilah untuk kelajuan dia orang tu macam mana. Tapi untuk rangkaian U-Mobile sajalah yang diorang guna. Untuk modem apa tu kita tak pasti. So sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan sini. Inilah tempat yang kita nak buat pemasangan. Tapi tengok macam tak ada orang lagi ni. Tempat yang saya nak datang buat pemasangan ni tak ada orang lagi dekat sini. Saya nak call kata saya dah sampai, tapi tak boleh lah. Sebabnya kawasan sini memang tak ada signal langsung. So kalau ikutkan yang diberitahu staff dia orang ni ada pukul 9. So kita tunggu je lah pukul 9. Saya pun sampai awal. Abang lori yang kalau tengok sini dia bawa kayu kot. Kayu rasanya kayu tu dia nak timbang apa saya tak pasti lah. Dia pun sampai awal. So kami kena tunggu lah. Pukul 9 kejap lagi baru staff dia orang datang buka untuk kita masuk. Kawasan sini memang tak ada signal langsung. So buat apa kita nak tunggu-tunggu cek signal kan. So jomlah kita buat pemasangan untuk Starlink ni terus. Lepas tu kita tengoklah dia punya pencapaian internet Starlink dia macam mana. Okay, let's go gang. Nak keluar habis sana. Ni benda ni nak buh kat situ lagi. Kabel 15 meter. Tapi kebanyakan tak pakai banyak warna pun. Tapi kalau kata nak order panjang lagi, dia ada set dia lain. Saya berbual lagi hari ni dapatkan kawan ini. Oli siapa semua. Buat nama wifi dengan password. Lepas tu boleh guna dah ni. Okey, alhamdulillah untuk pemasangan Starlink kita hari ni dah selesai. So untuk package yang diorang ni ambil adalah package RM135 lah. Sekarang ni Starlink dah naik harga. RM135 dia bagi kelajuan dengan 100 Mbps lah untuk speed cap. So kalau kita tengok dekat sini, dengan plan RM135 dia dapat speed macam ni lah. Ngam-ngam 100 Mbps, lebih sikit sajalah. So untuk masalah ni dah tak ada masalah. Untuk internet dia orang dah boleh pakai. Kalau tak sebelum ni dia orang guna B310 untuk rangkaian U-Mobile tu pun speed alah boleh pakai 2-3 orang je, lepas tu drop.
Yang ni dia orang boleh pakai ramai. Tapi kalau kata dia orang nak upgrade ke plan 235, boleh, tak ada masalah. Boleh upgrade dekat plan Starlink. Okey, yang mana yang berminat untuk buat pemasangan Starlink ke, antena parabolik ke, apa-apalah berkaitan dengan internet ke, CCTV ke, apa benda yang orang kata technical punya bahagian ini, boleh je lah tekan link dekat description tu ataupun tajuk video tu, ada saya punya nombor telefon. Okey. So yang mana yang baru saja masuk ke channel ni boleh tekan button subscribe, dan yang mana yang ada TikTok boleh follow sekali. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.